Okey, jom kita pagi ni berkayuh mountain bike 20-30 kilo permulaan. Okey, jom. Okey, kita sambung kayuh. Hari ni kayuh 20-30 km MTB. Cuaca dah panas 9. MTB hari ni layan lutut. Baru dapat 16 kilo. Sahabat-sahabat, konsumsikan, like, subscribe, share. Kayu beruntung duduk di kawasan kampung. Udara segar, estate kelapa sawit. Ini perkampungan kayu layan ni. Layan saja sahabat-sahabat. Kedudukan otot. Mazal kita ada jangan tak ada. Ada tu yang tak ada tenaga. Okey, naik landai bukit sikit. Saraf, aktifkan saraf. Okey, jom sambung. Okey, kita siap kayuh pagi ni. 20 kilo lebih. Okey, pagi ni kita kayuh 20-30 km saja. Untuk kedudukan otot, saraf, untuk kesihatan umur 63-64 ni. Jangan tidur kat rumah, relax. Pagi-pagi kena berkayuh, exercise. Ada berlari, berjoging, berjalan cepat ataupun berenang. Saya berbasikal mountain bike. Dan jangan lupa amalkan pemakanan kesihatan, jaga pemakanan, dan saya maintain mengamalkan SG9 untuk membantu immune system yang banyak mengandungi nutrisi untuk badan kita, untuk kesihatan. Koyak dan serbuk letak bawah lidah saya amalkan tiap-tiap hari. Okey, untuk kesihatan.